Tak semua lelaki mudah cair bila wanita lain layan mesra dan tak semua wanita sanggup korbankan keluarga demi orang ketiga. Tapi bila dua jiwa dari dua dunia hidup sebumbung, apa yang jadi bila mereka lupa bercakap? Ada yang dominan, suka menang. Ada yang tenang, cuma nak stabil. Ada yang ekspresif, suka bercerita. Ada yang rigid, ikut peraturan, tak suka kejutan. Bayangkan dua jiwa berbeza ni disatukan dalam satu akad. Statistik kata, pasangan yang jarang berkomunikasi ada risiko lebih tinggi untuk berlaku curang. Lebih 60% darinya tak pernah berbual hati ke hati selama lebih 2 bulan. Cinta tak hilang tiba-tiba, ia pudar perlahan-lahan. Sejak pasangan berhenti tanya, "Awak okey hari ni?" Faktor utama perceraian di Malaysia, kurang komunikasi, campur tangan keluarga, kewangan, kecurangan. Tapi semuanya bermula bila dua hati berhenti bercakap jujur. Dan bila rumah tangga retak, yang paling sunyi bukan suami, bukan isteri, tapi anak yang tak tahu siapa patut dia peluk dulu. Kita tak boleh ubah latar belakang pasangan kita, tapi kita boleh pilih nak faham atau terus salahkan. Komunikasi bukan alat selamatkan rumah tangga. Ia nadi yang buat rumah tu jadi tangga ke syurga. Kita semua datang dari dua dunia berbeza, tapi kita akan terus menjauh kalau tak pernah cuba faham bahasa satu sama lain.